Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 10 ingin membentangkan tajuk persamaan dan perbezaan dari segi struktur pentadbiran, kurikulum khas negeri dan program inovasi. Secara umumnya, sistem pendidikan di Malaysia mempunyai pelbagai bentuk pentadbiran yang berbeza mengikut fungsi dan matlamat masing-masing. Setiap sistem sama ada berasaskan tradisional, negeri maupun global mempunyai cara tersendiri dalam mengurus organisasi pendidikan, melaksanakan kurikulum dan melahirkan pelajar yang seimbang dari segi ilmu serta sasiah. Dalam pembentangan ini, kami akan menghuraikan dengan terperinci tentang persamaan dan perbezaan antara beberapa sistem pendidikan di Malaysia dari sudut struktur pentadbiran, kurikulum khas negeri dan juga program inovasi yang dijalankan. Yang pertama, sistem pondok. Sistem pondok lazimnya diadakan di kawasan perkampungan yang berpusatkan surau ataupun masjid. Bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat pengajian. Di sekelilingnya terdapat rumah-rumah kecil yang dipanggil pondok, iaitu tempat kediaman bagi para pelajar. Lokasi pondok kebiasaannya berada di kawasan pedalaman ataupun pedalaman kampung, khususnya di tempat penanaman padi yang menjadi tumpuan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Sistem pondok ini ditadbir secara persendirian, iaitu Tok Guru, dan juga Tok Guru ini berperanan sebagai pentadbir utama. Tanggungjawab Tok Guru ini termasuk mengendalikan pengajian, menetapkan peraturan, memantau kehidupan para pelajar di kawasan pondok. Di pondok ini tiada had umur, sesiapa saja boleh belajar setelah mendapat keizinan daripada Tok Guru. Dari segi kewangan pula, kebanyakan pondok tidak mempunyai sumber yang tetap. Ia bergantung kepada sumbangan orang ramai, sumbangan daripada pelajar, wakaf dan zakat serta sedekah. Kaedah pengajaran di pondok menggunakan sistem talaki, iaitu penyampaian yang secara lisan daripada Tok Guru dan pelajar menghafal teks dan matan yang dipelajari. Kebiasaannya jadual pengajian disusun mengikut waktu solat, contohnya selepas zuhur, selepas subuh dan maghrib. Sistem pondok juga tidak menggunakan sukatan pelajaran rasmi. Sebaliknya, menggunakan kitab-kitab tertentu mengikut bidang ilmu seperti tauhid, fiqh, tafsir dan tasawuf. Seterusnya, sistem sekolah agama di Johor. Sistem sekolah agama di Johor merupakan antara sistem pendidikan agama terawal dan tersusun di Malaysia. Ia ditadbir sepenuhnya oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor, iaitu JAIS, di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Negeri Johor, iaitu MAIS, serta Kerajaan Negeri Johor. Dari segi struktur pentadbiran, JAIS bertanggungjawab merancang, mengurus dan memantau keseluruhan perjalanan sekolah agama di Negeri Johor. Setiap sekolah agama mempunyai guru besar, pengetua yang dilantik oleh JAIS untuk menjalankan urusan pentadbiran harian sekolah. Selain itu, terdapat juga penyelia dan pegawai pendidikan agama daerah, iaitu PPAD, yang memantau untuk memantau keberkesanan pengajaran, disiplin pelajar dan pelaksanaan kurikulum agama di peringkat daerah. Sistem ini menekankan gabungan ilmu duniawi dan akhirawi, pengajaran akademik serta subjek agama seperti tauhid, fiqh, tajwid, jawi dan bahasa Arab. Kurikulum khas negeri Johor turut dikenali sebagai kurikulum sekolah agama kerajaan Johor, iaitu SAKJ, yang digunakan di semua sekolah agama di bawah pentadbiran JAIS. Dari segi kewangan pula, sekolah agama mendapat dana kerajaan daripada kerajaan negeri, zakat, wakaf serta sumbangan ekonomi setempat. Segala aktiviti sekolah dijalankan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri bagi memastikan kualiti pendidikan agama sentiasa terjaga. Seterusnya, sistem pendidikan agama di Negeri Selangor. Sistem pendidikan agama di Negeri Selangor ditadbir secara rasmi oleh Jabatan Agama Islam Selangor, iaitu JAIS, di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Selangor, iaitu MAIS, serta Kerajaan Negeri Selangor.
Okay, dari segi struktur, JAIS bertanggungjawab mengurus semua hal berkaitan sekolah agama, termasuk pelantikan guru, penyediaan kurikulum pendidikan akademik serta hal disiplin pelajar. Setiap sekolah agama mempunyai guru besar ataupun pengetua sekolah agama iaitu SRA, SMKA yang bertindak sebagai ketua pentadbir di peringkat sekolah. Di peringkat daerah pula, JAIS merupakan penyelia sekolah agama daerah PSAD bagi menyelia operasi harian dan memastikan semua sekolah memantau garis panduan yang ditetapkan. Okay, kurikulum agama Selangor dikenali sebagai kurikulum bersepadu sekolah agama Selangor iaitu KBSAS yang menggabungkan ilmu agama, akademik dan kemahiran insaniah. Okay, dari sudut kewangan pula, sekolah agama di negeri Selangor menerima dana daripada kerajaan negeri iaitu zakat, wakaf serta sumbangan PIBG. JAIS juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam beberapa aspek seperti latihan guru dan pembangunan kemudahan sekolah. Okay, kesimpulannya, setiap sistem pendidikan sama ada pondok, sekolah agama Johor ataupun sekolah agama Selangor mempunyai cara pentadbiran yang tersendiri. Walaupun berbeza dari segi struktur dan kaedah pengurusan, ketiganya tetap berkongsi matlamat yang sama iaitu untuk menyebarkan ilmu, membentuk sasiah pelajar dan melahirkan generasi berilmu serta berakhlak. Itu sahaja bagi bahagian struktur pentadbiran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina Syutra binti Ahmad Mazuki. Nombor metrik KIDN 25090435. Baik, saya akan meneruskan pembentangan dalam bab kurikulum khas negeri. Kurikulum khas negeri dari segi persamaan ialah semua sekolah awam mengikuti kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM yang telah ditetapkan oleh KPM. Program Jacob di semua negeri. Selain itu, mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah adalah standard di seluruh negara. Segi perbezaan ialah setengah negeri memperkenalkan kurikulum khas atau elemen tambahan antaranya negeri Kelantan dan Terengganu, Sarawak, Sabah, Selangor dan Johor. Negeri Kelantan dan Terengganu penekanan lebih kepada pendidikan Islam, contohnya pembangunan pondok moden. Yang kedua ialah Sarawak, pengenalan subjek bahasa Iban di beberapa sekolah. Yang ketiga ialah Sabah, iaitu penawaran bahasa Kada dan Luzon sebagai subjek elektif. Subjek elektif iaitu pelajaran elektif atau bahasa tambahan di sekolah kebangsaan. Antaranya ialah Selangor dan Johor, iaitu pelaksanaan program dui bahasa iaitu DLP lebih meluas di sekolah tertentu. Masa DLP satu program yang membolehkan sekolah memilih untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran seperti mata pelajaran matematik dan sains. Sekian, terima kasih. Saya Sejalinda binti Muhammad Amin, KIDL 250904-036 meneruskan penerangan tentang program inovasi pendidikan di Malaysia. Dari sudut persamaan, banyak negeri melaksanakan program yang diinspirasikan atau disokong oleh inisiatif nasional. Seperti program Sekolah Amanah yang mana ia dilancarkan pada tahun 2011 melibatkan 83 buah sekolah. Ia adalah program kerjasama awam swasta di bawah KPM. Program ini memberi autonomi kepada sekolah yang terpilih untuk mengurus kurikulum, kewangan dan sumber manusia demi meningkatkan prestasi akademik dan co-kurikulum. Persamaan kedua adalah program Transformasi Sekolah 2025 TS25 merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara. Matlamat utama program ini adalah bagi memantapkan kepimpinan sekolah yang mana ia dapat membina pemimpin sekolah yang berkualiti dan berwawasan.
Matlamat kedua adalah bagi meningkatkan kualiti PDP yang mana ia memaksimumkan potensi guru dan murid melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Matlamat ketiga adalah memperkukuhkan penglibatan komuniti, di mana dengan meningkatkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan, ini adalah demi kejayaan murid. Antara persamaan yang lain adalah program STEM di sekolah. Program ini dapat memupuk minat pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui pelbagai aktiviti. Perbezaan program inovasi pendidikan di Malaysia. Antara negeri yang mengambil inisiatif program inovasi adalah Selangor, Johor, Sarawak dan Pulau Pinang. Contohnya, negeri Selangor telah mengadakan Smart Selangor iaitu program pendidikan digital yang mana negeri Selangor menggunakan Chromebook yang diadakan melalui pelbagai bengkel dan kursus. Di Johor, pembangunan sekolah Johor yang mana gabungan nilai Islam dan pendidikan moden disatukan. Program Sekolah Agama Johor merangkumi darjah khas agama yang mana program ini melengkapkan pendidikan agama peringkat menengah yang disediakan oleh kerajaan negeri. Di Sarawak, kerajaan negeri telah menubuhkan satu yayasan iaitu Yayasan Sarawak yang mana yayasan ini telah memberi pembiayaan beasiswa, bantuan pembelajaran, bantuan pakaian seragam sekolah dan juga program sekolah luar bandar berprestasi tinggi.